Hai, anda nak keluarkan duit di mesin ATM Maybank tapi terlupa nak bawa kad? Anda jangan risau, dalam video ni jom saya kongsikan pengalaman saya untuk keluarkan duit di mesin ATM Maybank tanpa menggunakan kad dan hanya menggunakan aplikasi MAE. Cara dia simple dan mudah, yang pasti anda boleh cuba sendiri. Assalamualaikum, selamat datang ke channel KR Tutorial. Untuk pengeluaran di mesin ATM Maybank tanpa menggunakan kad, mula-mula anda perlu buka aplikasi MAE di telefon pintar anda terlebih dahulu. Pastikan anda telah menambah fungsi ATM Cash Out di bahagian Quick Action. Sekiranya belum, anda boleh menambahnya terlebih dahulu supaya dia lebih senang untuk anda gunakan nanti. Cara nak tambah dia, anda klik sahaja dekat bahagian sini, Customize. Lepas tu anda perlu masukkan 6 digit nombor PIN MAE anda. Sila klik pada simbol tolak untuk anda pilih fungsi mana yang anda tak nak dia berada di bahagian Quick Action. Lepas tu untuk tambah, anda klik sahaja pada simbol tambah dan anda pilih ATM Cash Out. Lepas tu anda klik pada bahagian Save Change. So, di bahagian Quick Action dah ada dah ATM Cash Out. Seterusnya, untuk anda yang baru pertama kali nak menggunakan fungsi ini, anda perlu mengaktifkan fungsi ATM Cash Out terlebih dahulu. Jadi, untuk pengaktifan, anda klik sahaja pada bahagian ATM Cash Out. Sila masukkan password Maybank to you anda. Kemudian, anda klik Continue. Dekat sini, sistem akan memberitahu anda bahawa untuk tujuan keselamatan, selepas anda mengaktifkan fungsi ATM Cash Out di aplikasi MAE, anda kena tunggu selama 24 jam barulah anda boleh membuat pengeluaran di mesin ATM Maybank. Jadi, kalau anda bersetuju dengan terma dan syarat yang telah pun ditetapkan, anda klik sahaja dekat bahagian sini. Lepas tu, anda klik Confirm. Untuk pengesahan Secure to You, sila klik pada bahagian Approve. Dan anda dah pun berjaya daftarkan fungsi ATM Cash Out. So, di paparan ini anda klik sahaja Done. Jadi, tempoh menunggu 24 jam telah pun bermula. Alright, selepas tempoh 24 jam dah cukup, anda akan menerima notifikasi seperti ini. Maybank to You ATM Cash Out Activate. Jadi, bermakna anda dah boleh menggunakan fungsi ATM Cash Out. So, step yang seterusnya, anda boleh pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank yang menyokong fungsi ATM Cash Out. Biasanya di paparan utama mesin tersebut, dia akan ada QR code khas seperti ini. So, untuk langkah seterusnya, anda buka aplikasi MAE di telefon anda. Anda tekan pada ikon ATM Cash Out. Seterusnya, anda masukkan 6 digit nombor PIN MAE anda. Di paparan ini, anda boleh masukkan jumlah yang anda nak keluarkan. Anda boleh setkan dia sebagai preferred amount. So, untuk setkan dia, anda klik sahaja dekat bahagian Add Amount dan anda masukkan jumlah. Seterusnya, anda klik pada tanda right yang ni dan dah pun selesai anda masukkan preferred amount. Sekiranya anda nak keluarkan jumlah yang lain, anda boleh masukkan jumlah tersebut dekat bahagian sini. Tapi perlu diingatkan jumlah tersebut mestilah dalam gandaan RM50 sehingga maksimum adalah RM1,500. Okey, lepas anda dah selesai masukkan jumlah yang anda nak keluarkan, anda klik pada bahagian Scan to Withdraw. So, di mesin ATM tadi, anda scan sahaja QR code yang dipaparkan dekat mesin ATM. Lepas tu, anda kena tunggu sekejap. Di paparan confirmation ini, sila semak amount yang anda nak keluarkan tadi. Sekiranya jumlah tersebut betul, anda klik sahaja pada bahagian Withdraw Now. Sila tunggu sekejap dan anda akan nampak mesin ATM mengeluarkan duit anda seperti biasa. Jadi, sila ambil duit anda. So, jom kongsi video ni dengan kawan-kawan anda. Alright, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.